Yang keluar dengan ini punya. Tengok tarik ni. Masih so. Ya, itu buat. Ya Allah, usul dan rang undang-undang Nombor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkala setiap tahun dan juga usaha-usaha dilakukan sebelum ini. Dan pada 12 dan 13 Disember ini, di antara 10 kluster yang kita jadikan isu-isu yang perlu ditangani adalah yang untuk makluman bengkel-bengkel ini siapa yang akan menghadiri. Yang akan menghadiri dalam keadaan lebih baik, lebih selamat dan juga kondusif. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih. Kes jenayah di sekolah-sekolah ni memang masih wujud. Untuk makluman Sungai Udang, murid-murid sekolah di negeri Melaka ni ada seramai 161,000 orang. Yang masuk ke negeri ni, nanti saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih, Dato' Wira Speaker. Ada desakan dan permintaan daripada ibu bapa untuk mengembalikan hukuman rotan di sekolah. Tentang isu merotan ini, sebenarnya merupakan satu isu yang agak panas jugalah. Kalau dahulu zaman kita sekolah ni, semua cikgu bebas merotan. Semua pernah kena rotan, tak kecuali juga saya. Termasuk juga Duyung kan. Cumanya bila guru bebas, dan dalam peraturan ini dinyatakan dengan jelas guru besar dan juga pengetua sekolah. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dato' Wira Speaker. Berkenaan dengan isu keselamatan anak-anak di sekolah ni sangat penting. Terima kasih. Bagi menjawab soalan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka ni memang sentiasa committed dalam memastikan keselamatan murid, keselamatan warga sekolah dan juga melalui pendekatan-pendekatan pencegahan, pendekatan-pendekatan pemantauan dan juga pelaksanaan standard operating procedure juga. Tapi kalau ada info-info daripada orang ramai, kita boleh bersama-sama menangani isu itu. Tetapi ada juga yang lepas membawa handphone ke sekolah, terutamanya pelajar-pelajar dari sekolah menengah. Kalau pelajar-pelajar, terima kasih. Ya. Pencegahan melalui pendekatan pemantauan, kesiapsiagaan kecemasan,